Dan bermula hukum yang tidak jazim itu dhan dan waham dan syak. Ada 3 macam hukum yang tidak jazim. Ini pembahasan yang muqabalah daripada yang di pembahasan di atas. Yang di atas dibahaskan tentang hukum yang jazim. Kenapa terbagi 3 hukum yang tidak jazim? Li'annahu, karena sesungguhnya hukum yang tidak jazim itu li'annahu ghairal jazimi imma rajihun. Manakala itu ialah hukum yang rajih, yang kuat. Kenapa kuat? Li rajahanil mahkumi bihi, dikarenakan kuat mahkum bih. Atas apa kuat? Di atas lawannya mahkum bih. Seperti contoh tentang hukum membaca bismillah. Hukum menjadikan bismillah salah satu ayat daripada Fatihah. Itu kan ijtihadnya ulama. Salah satu ialah Imam Syafi'i, yang beliau menghukumkan bahawa Fatihah salah satu daripada ayat, bismillah salah satu ayat daripada Fatihah. Menghukumkan bismillah menjadi ayat Fatihah itu mahkum bih. Itu mahkum bihnya. Dia lebih kuat dari hasil ijtihad Imam Syafi'i mengisbatkan bahawa bismillah itu ayat daripada Fatihah, dikarenakan dalil-dalil yang beliau dapatkan. Jadi menghukumkan bismillah menjadi salah satu ayat daripada Fatihah itu dhan. Maka bermula dianya hukum yang tidak jazim yang sifatnya ialah rajih itu dhan. Kenapa dhan? Dikarenakan masih ada satu sisi lagi naqidnya. Itulah naqidnya bahawa Fatihah bismillah bukan ayat daripada Fatihah. Dikarenakan dalil tentang bismillah itu ayat Al-Fatihah terjadi khilafiyah ulama. Hasil ijtihadnya Imam Syafi'i mengisbatkan dia ayat daripada Fatihah. Dengan ijtihad beliau, perkara ijtihadi kan dhaniyah, maka dikatakan itu sebagai dhan. Nanti mahkum bihnya dhan. Au marjuhun, ataupun ialah manakala hukum yang tidak jazim itu dikatakan dengan marjuh, yang lemah. Kenapa lemah? Limarjuhiyatil mahkumi bihi li naqidhihi, dikarenakan lemah mahkum bih bagi lawannya mahkum bih. Contoh seperti kita melihat mendung. Di ketika munculnya mendung, maka timbul dalam waham kita akan turun hujan. Di turun hujan itu dinamakan dengan mahkum bih. Mahkum bih turun hujan dikarenakan datangnya mendung itu tidak sampai kepada kekuatan yakin, apalagi dhan. Tidak sampai kekuatan dhan, apalagi yakin. Itu hanya sebuah waham yang muncul dalam pikiran kita dikarenakan ada dilalahnya, itulah mendung. Tapi kan tidak pasti setiap mendung pasti turun hujan. Sedangkan wakilnya memang tidak hujan. Jadi tidak hujan itu lebih besar persentase ketimbang adanya hujan, kerana memang wakil tidak ada hujan. Jadi munculnya mendung membuat waham kita menghukumkan akan datangnya hujan. Arti menghukumkan akan datang hujan karena adanya mendung itu dinamakan dengan waham. Maka bermula dianya hukum yang tidak jazim dikarenakan marjuh, itu dikatakan waham. Au musawin, ataupun karena sesungguhnya hukum yang tidak jazim manakala itu ialah sesuatu yang musawin, yang sama. Yang sama di antara rajih dan marjuh. Jadi tidak bisa dikatakan rajih, tidak bisa dikatakan marjuh, dengan alasan li musawatil mahkumi bihi min kullin minan naqidaini 'ala al-badali lil akhari. Karena sama mahkum bih daripada tiap-tiap daripada dua yang berlawanan. Atas apa sama? Di atas secara badal, secara ganti bagi yang lain. Seperti contoh
sebuah wadah air, sebuah ember kita bilang, ember yang ada airnya, kita ragu tentang kesucian air tersebut. Boleh jadi dia suci, boleh jadi dia tidak suci, dikarenakan kita melihat ada datangnya anjing mendekati ember tersebut, dan kita melihat ada terpercik-percikan air pada sekeliling daripada air tersebut, tapi kita tidak melihat anjing tersebut menjilati ember tersebut. Maka timbul keraguan pada diri kita, apakah air itu masih suci, dikarenakan memang kita tidak melihat anjing menjilat air tersebut. Itu mahkum bih yang pertama. Ataupun air tersebut sudah najis, dikarenakan kita melihat memang anjing ada mendekati ember tersebut dan juga ada percikan air di sekelilingnya. Itu mahkum bih yang kedua. Di antara dua mahkum bih tersebut, boleh dihukumkan, boleh saja dia suci, ganti daripada tidak suci, badal daripada tidak suci, ataupun suci badal daripada tidak suci. Jadi ihtimal kepada dua. Jadi boleh jadi suci, boleh jadi tidak suci, dikarenakan kedua karenahnya ada. Karenah suci ada, karenah tidak suci juga ada. Maka fasyakku, maka bermula dianya hukum yang tidak jazim, yang musawim, itu dikatakan dengan syak, keraguan-raguan. Nanti muncul keraguan-raguan dikarenakan dua karenah ada. Jadi karenah suci ada, dikarenakan memang kita tidak melihat ada anjing menjilat, itu mahkum bih yang pertama. Nakidnya ialah najis ember air tersebut, dikarenakan kita ada karenah yang tersendiri. Di antara dua nakid ada karenahnya, maka muncullah keraguan-raguan. Fahuwa bi khilafi ma qablahu hukmani, maka bermula dia syak dengan sebalik barang-barang sebelumnya syak, itulah waham dan dhan. Itu merupakan dua hukum. Jika pada dhan, itu hukumnya adalah satu. Yang jadi mahkum bihnya ialah perkara yang rajih. Sedangkan pada waham itu hukum juga satu. Satu hukumnya ialah yang menjadi mahkum bihnya ialah si yang marjuh, yang marjuh. Sedangkan pada syak, dikarenakan karenahnya sama, karenah nakid pertama sama dengan karenah yang kedua, maka dia itu ialah dua hukum. Boleh dihukumkan dengan mahkum bih yang nakid satu, boleh dihukumkan dengan mahkum bih nakid kedua. Seperti contoh yang tadi, boleh kita hukumkan air di ember itu suci, itu mahkum bih yang pertama, dikarenakan dengan dalil yang tadi kita tidak melihat bahwa anjing menjilat air tersebut. Boleh juga dihukumkan dengan tidak suci, itu mahkum bih yang kedua, dikarenakan kita melihat memang anjing datang ke ember dan ada percikan-percikan air. Jadi syak pada hakikatnya itu dua hukum, dua hukum pada dua hal yang bertentangan. Berbeda dengan dhan, sedangkan itu hukumnya satu, dikarenakan memang lebih rajih kepada mahkum bih yang salah satu, seperti contoh bismillah tadi, lebih rajih kepada bismillah merupakan ayat daripada Fatihah, dikarenakan dalil-dalil yang didapatkan oleh yang berijtihad, maka beliau mendhankan bismillah ayat Fatihah. Demikian juga si marjuh, yang marjuh tadi itulah yang syak. Jadi mahkum bihnya ialah datang hujan, tapi marjuh waham, nakidnya ialah tidak ada hujan. Ini satu hukum saja dihukumkan dengan yang waham. Sedangkan syak itu ialah dua hukum. Kama qala Imamul Haramaini wal Ghazali wa ghairuhuma. Sebagaimana yang berkata oleh Imam Haramain dan oleh Imam Ghazali,
dan yang selain daripada keduanya, Imam Ghazali dan Imam Haramain. Apa kata mereka? Asyaku i'tiqadani yataqawamu sababuhuma. Bermula syak itu dua i'tiqad. Dua i'tiqad yang tegaklah oleh sebab keduanya. Seperti contoh yang tadi. Ragu tentang suci dan tidak suci air di ember. Jadi suci air di ember satu i'tiqad, tidak suci air di ember itu i'tiqad yang kedua. Jadi dua i'tiqad dikarenakan kedua sebabnya ada. Sebab suci, sebab untuk diiktikadkan suci ada, dikarenakan tidak melihat anjing menjilat air. Sebab diiktikadkan tidak suci juga ada, dikarenakan kita melihat anjing datang dan adanya percikan-percikan air. Wa qala ba'dul muhaqqiqina laisa al-wahmu wasyakku minat tasdiqi ay bal minat tasawwur. Dan berkata oleh sebahagian daripada ulama muhaqqiq, apa kata mereka? Tidaklah waham dan syak itu sebahagian daripada tasdik, kata mereka. Tidak masuk dalam golongan tasdik. Ini kebalikan daripada pendapat Imam Haramain, Imam Ghazali dan ghairuhuma. Mereka tadi mengatakan bahawa syak itu ialah i'tiqad. Berarti yang lain juga termasuk dalam i'tiqad, dikatakan syak, dhan dan waham itu termasuk dalam hukmu, tapi yang hukmu ghairu jazim. Hukmu kan termasuk tasdik, belakang dikatakan hukum ialah tasdik. Cuma hukum terbagi kedua, ada hukum yang jazim, ada hukum yang bukan jazim. Bahkan syak, kata Imam Haramain, Imam Ghazali, merupakan i'tiqad. Jika i'tiqad, maka masuk dalam hukum yang jazim, masuk hukum, berarti dia tasdik. Sedangkan berkata muhaqqiq, waham dan syak itu bukan bahagian tasdik. Berarti bukan bahagian daripada hukum. Syak itu bukan hukum, waham itu bukan hukum, dikarenakan dia bukan tasdik. Akan tapi bal minat tasawwuri, artinya bahkan bermula dianya syak dan waham itu sebahagian daripada tasawur, bukan tasdik, arti bukan hukum. Berbeza dengan pendapat yang di atas. Waham, syak, dhan, menurut pendapat di atas itu merupakan hukum, tapi hukum yang bukan jazim. Dengan alasan muhaqqiq ialah idil wahmu mulahadatu tarfil marjuhi, karena bermula waham itu meninjau sisi marjuh. Seperti contoh tadi ialah hujan, timbul waham dalam hati akan turunnya hujan karena adanya mendung. Muncul waham tersebut dikarenakan hal yang marjuh, yang sangat lemah. Itulah hanya semata-mata dengan datangnya mendung. Maka itu tidak bisa dikatakan hukum, kata muhaqqiq. Karena persentasenya ialah kecil. Persentase adanya hujan itu kecil, karena memang waqi'nya tidak ada hujan. Hanya segera datang mendung itu bukan sebuah hukum untuk memastikan akan adanya hujan, hanya waham. Itu kata muhaqqiq. Dan alasan beliau lagi ialah wasyakku at-taraddudu fil wuqu'i wala wuqu'i. Dan bermula syak, karena bermula syak itu taraddud, itu terjadi perbolak-balikan dalam hati seseorang pada wuku' sebuah hukum ataupun tidak wuku'nya hukum, pada najis air dalam ember tadi contohnya dan tidak najisnya air dalam ember. Maka dikenakan tidak ada satu kepastian, maka tidak bisa dikatakan itu ialah hukum. Itu kata muhaqqiq. Sama dengan muhaqqiq mengkategorikan hukum yang tidak jazim hanya dhan saja. Waham dan syak tidak masuk dalam hukum yang ghairu jazim, kata muhaqqiq.
fama uzida mimma marra min anna al-aqla yahkumu bil marjuhi aw al musawi indahu mamnu'un ala hadha. Maka dikarenakan ba'dhum menafikan syak dan waham dalam kategori hukum, bukan tasdik, maka bermula yang dilebihkan akan iyama daripada barang yang telah lalu dia nyama, itulah pada matan. Pada matan wal hukmu ghairu jazim. Daripada sesungguhnya akal itu menghukum dianya akal dengan perkara yang marjuh, yang lemah, ataupun dengan perkara yang musawi di sisinya ba'd muhakkik, itu yang ditegahkan berdasarkan ini. Berarti tadi di dalam matan dikatakan bahwa hukum yang tidak jazim, hukum merupakan tasdik. Tasdik merupakan perkara yang akli, di hukum akal. Di hukum yang tidak jazim itulah termasuk dhan, waham dan syak. Itu tiga macam. Dhan, waham, syak. Jika dhan itu sepakat antara ba'dhum, ba'd muhakkik dan yang lainnya bahawa dia memang hukum yang bukan jazim. Sedangkan ma'uzida itulah waham dan syak. Waham dan syak, maka dia tidak masuk dalam kategori hukum akal, kerana dia merupakan belum tasdik, masih dalam kategori tasawur, belum jadi sebuah hukum. Mamnu' ala hadha, itu yang tertegahkan masuk dalam kategori hukum berdasarkan di atas ini uraian daripada ba'd muhakkik. Waqad awdahtu dhalika fil hasyiyati, dan sungguh telah aku jelaskan akan demikian pembahasan panjang lebar tentang yang disampaikan oleh Bahar Muhakkik di dalam hasyiyah kitab ini. Silakan dimurajaahkan. Waqad yutlaqul ilmu 'ala dhanni ka'aksihi majazan. Dan terkadang-kadang digunakan kata-kata ilmu di atas makna dhan, sama seperti sebaliknya, arti dhan bermakna ilmu, majazan hal keadaan ianya. Ilmu bermakna dhan ataupun dhan bermakna ilmu itu secara majazi. Karena ilmu ada definisi sendiri, dhan ada definisi yang sendiri. Jadi ketika ilmu bermakna dhan itu majaz, ataupun dhan bermakna ilmu itu majaz. Contoh, fal awwalu ka qaulihi ta'ala, maka bermula yang pertama, yang ilmu bermakna dhan. Itu contohnya seperti firman Allah Ta'ala, fa in alimtumuhunna mu'minatin, maka jika kalian dhankan, kata-katanya kan alimtumu, arti ilmu, tapi maknanya ialah dhan. Maka jika kalian dhankan akan mereka-mereka, akan yang beriman, akan mereka-mereka perempuan itu yang beriman. Artinya dhanantumuhunna, arti alimtumu bermakna dhanantumu, arti ilmu bermakna dhan. Itu majaz, isti'arah nanti. Wathani, dan bermula contoh yang kedua, arti dhan bermakna ilmu. Contoh seperti firman Allah Ta'ala juga, artinya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk adalah si alladhi, yang yakin mereka-mereka alladhi. Arti yadhunnu bermakna ya'lamu, yadhunnun ya'lamun bermakna. Arti yang yakin mereka-mereka alladhi akan sesungguh mereka itu yang menjumpai akan Tuhan mereka. Itulah artinya ya'lamuna, yadhunnuna ya'lamuna artinya. Arti dan bermakna ilmu, majaz juga isti'arah. Wa yutlaqu syakku majazan kama yutlaqu lughatan ala mutlaqi taraddudi asyamili lidhanni wal wahmi. Dan diitlaqkan, digunakan kata-kata syak, hal keadaan dia syak itu menjadi majaz, sebagaimana yang diitlaqkan akannya syak pada lughah di atas mutlaq taraddud. Mutlaq taraddud, keraguan-raguan yang mencakup kata-kata taraddud bagi dhan dan waham. Jadi definisi di atas mengatakan bahwa syak itu ialah hukum tentang yang musawin antara dua mahkum alaih.
Arti musawin, hukum di antara dua mahkum alaih yang saling bernaqid. Arti musawin, tidak ada yang rajih, tidak ada yang marjuh. Tapi secara lughawi, kata-kata syak itu bermakna ialah mutlak taraddud. Jadi boleh makna syak itu ialah dhan, boleh makna syak itu ialah waham secara lughawi. Berarti ketika kita maknakan syak itu ialah bermakna dhan ataupun syak bermakna waham, maka itu menjadi majaz. Jadi kata-katanya syak tapi maknanya dhan, kata-katanya syak tapi maknanya waham. Itu makna lughawi seperti itu. Makna lughawinya ialah syak itu mutlak taraddud, boleh waham, boleh dhan. Sedangkan istilah tadi di atas dikatakan syak ialah musawin di antara dua mahkum bih yang saling bertanakut, yang saling nakid di antara duanya. Contoh, wa min dzalika qaulul fuqaha'i, dan sebahagian daripada demikian syak bermakna mutlak taraddud, boleh menjadi makna dhan ataupun makna waham, itu ialah ucapan daripada ulama fikih. Apa kata mereka? Man tayaqana tuhran aw hadasan wa syakka fi dhiddihi amila biyaqinihi. Bermula siman yang yakin yaman akan suci. Ini yakin makna dhan. Kenapa makna dhan? Karena ada wasyakka nanti. Dia bermula man yang dhan yang yaman akan suci. Berarti dia ada dalil-dalil, ada sesuatu yang menguatkan dia untuk mendhankan bahawa dia masih dalam keadaan berwuduk, ataupun dia mendhankan ia nyaman akan hadas, dia tidak ada wuduk lagi. Wa syakka fi dhiddihi, dan wahamlah ia nyaman. Ini syakka bermakna waham, karena jika ada dhan maka lawan daripada dhan itu waham. Ketika seseorang mendhankan bahawa dia ialah suci, berarti wahamnya tidak suci. Dia mendhankan dirinya berhadas, berarti wahamnya dia dalam keadaan suci. Berarti dhidnya. Jika dia tayakun ataupun dhan suci, maka dhidnya tidak suci. Dia dhan hadas, maka dhidnya ialah suci. Berarti syakka ini bermakna waham, bukan makna syak musawin tadi. Dikarenakan dan tayakana juga bukan bermakna yakin, dikarenakan ada wasyakka. Karena jika memang yakin, maka tidak ada lawannya lagi jika yakin. Jadi yakin ialah hukum yang jazim. Tidak mungkin yakin berada dalam kategori yang hukum tidak jazim. Jadi ketika dikatakan watayakana dan di depannya ada wasyakka, tayakana bermakna dhanna. Syakka berarti bermakna waham. Karena ketika ada dhan, maka dhid daripada dhan ataupun naqid daripada dhan ialah waham. Dhan kan rajih, dhan hukum yang rajih, sedangkan waham itu hukum yang marjuh, kebalikannya. Jadi ini syak bermakna ialah bermakna waham. Amila biyaqinihi, ini syak diamalkan yaman dengan yang yakin yaman. Oh, dia dhan suci, walaupun dia waham dirinya tidak suci, maka dihukumkan dengan suci. Silakan sembahyang terus tanpa perlu berwuduk ulang, karena dia memang dhan dirinya suci, ataupun dia mendhan dirinya hadas dalam keadaan tidak suci, tapi ada waham bahawa dia ada berwuduk, maka diamalkan dengan berhadas.